playground dalam wayang, guys. Bila waktunya tiba, selalu daya apapun kita coba, dan tak pernah lelah. Serahkan padanya sang pencipta, dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan akan datang yang kita. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Okay guys, jadi ni tempat kanak-kanak bermain sebelum korang nak masuk ke panggung wayang. Okay guys, cerita yang kita orang akan tengok adalah cerita Papa Zola. So kalau nak tengok, kita orang nak masuk. Okay guys, jadi terdapat banyak seat dekat dalam panggung wayang ni. So korang boleh pilih je mana yang korang nak duduk. Untuk seat yang row pertama, seat single, harga antara RM30 ke RM40. Dan untuk seat yang row kedua, couple, harga antara RM67 ke RM80. Dan untuk yang seat 4-seater, satu family 4 orang, harga antara RM120 hingga RM140. So inilah video dia dalam panggung tu. Lumayan besar lah. Boleh baring. So inilah suasana dalam panggung wayang dia. Sana tempat wayang, and then katil dia, and then sini tempat slide lah tepi sana.
Let's go, go, go. Tandas kanak-kanak juga disediakan dekat panggung ni. So memang sesuai untuk kanak-kanak dan budak-budak guys. Guys, jadi itu saja video untuk kali ni. Yang mana korang nak bawa anak-anak berjalan, bolehlah bawa datang ke sini. So, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.